Assalamualaikum. Hai, rasa macam lama tak buat video masak. Hari raya ketiga, Bella buat nasi ayam. First, Bella masukkan halia, serai, lepas tu kayu manis dan bawang. Bella masukkan batang daun sup dan bawang. Dia masukkan ayam untuk rebuskan sekejap. Okay, next, Bella ambil butter ni untuk tumis. Bahan-bahan yang Bella perlukan seperti halia, ada serai yang dah ditumbuk dan bawang. Dan just tumis, letakkan bunga lawang, peraga, and then kayu manis dan juga daun pandan. Tumis sekejap. Ini kita masukkan dekat nasi yang dah dibasuh. Lepas tu kita gaulkan semuanya, masukkan sedikit kunyit. And tadi sedikit rebusan ayam tu kita masukkan ke dalam nasi yang kita nak masak. Tunggu, lepas tu Bella akan keluarkan ayam yang dah direbus. Ayam ni Bella akan marinate dia untuk Bella gorengkan semula selepas ni. Masukkan kicap, masukkan bawang putih, hijau tu bawang putih tau, and bawang merah sedikit, and then ada oyster sauce juga. Dan kita just gaul-gaulkan semua ni. Bella akan buat plating, ada timun, ada tomato macam biasa ni. Kita gorengkan ayam dan kita boleh goreng sampai dia masak. Ini cara Bella lah. Alhamdulillah nasi pun dah masak. Ni dia jadi kuning yang just nice. Lepas tu ayam ni pula kita boleh keluarkan. Next, kita ada cili besar, kita ada halia dan juga bawang putih. Kita ambil sedikit rebusan tadi juga dan masuk ke dalam kita punya blender untuk kita blend. So, ni adalah sos dia. Jadi Bella akan tumis semula masak dan masukkan sedikit air kalau pekat. And then untuk perasa korang boleh masukkan gula. Yang ni Bella buat 4 sudu dan sedikit garam. Ikutlah kesesuaian masing-masing kan. Dah siap. Video buat kicap tak sempat buat, tapi boleh makan dah. Tidak terkata-kata, but delicious. 10 out of 10. No. Tak boleh lah 10 out of 10. 11 out of 10. Wah, macam makan dekat hotel 5 bintang lah, Ma. Terima kasih, Ma. Lama dah sama Rasanya kekasih yang baru. Hari ini kita kedatangan orang pada dan juga daripada Sabah. Hai, apa khabar semua? Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin daripada kami Sabah. Sudahlah. Cukup.